ucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru sesi 1 2026-2027. Saya Dr. Mashita binti Muhammad Lokman, Pegawai Perubatan dari Unit Kesihatan, akan menyampaikan taklimat kesihatan bagi sesi ini. Saya akan memperkenalkan tenaga kerja unit kesihatan, yang mana unit kesihatan ini adalah di bawah bahagian hal ehwal pelajar yang diketuai oleh Timbalan Pengarah hal ehwal pelajar iaitu Dr. Syahida, dan unit ini diketuai oleh saya sendiri iaitu Dr. Mashita, dan saya dibantu oleh seorang penolong pegawai farmasi Encik Aizat, 2 orang jururawat Encik Hasif dan Puan Zulaiha, serta seorang pemandu ambulans iaitu Encik Rosman. So, sekiranya anda sampai di pusat asasi ini di kampus Tengkel, anda akan dapati bangunan unit kesihatan ini adalah bersebelahan dengan bangunan pentadbiran. Jadi sekiranya anda tidak sihat, anda boleh datang ke unit kesihatan untuk mendapatkan bantuan. Jadi saya akan memperkenalkan satu skim, iaitu skim perkhidmatan kesihatan pelajar, yang mana skim inilah yang anda akan nikmati dan juga hak-hak yang anda dapat penuhi sepanjang anda menjadi pelajar di UiTM. Jadi apakah skop kemudahan kesihatan yang disediakan, iaitu semua kemudahan-kemudahan perubatan dan pergigian bagi pelajar sepanjang tempoh pengajian, dan anda boleh menikmati kemudahan ini di seluruh kampus cawangan, unit kesihatan di semua kampus cawangan, klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta hospital universiti. Dan sekiranya rawatan anda yang diberikan itu tidak dapat dirawat di peringkat unit kesihatan, pelajar akan dirujuk ke fasiliti kerajaan. Dan dengan skim ini, semua kos rawatan adalah ditanggung sepenuhnya oleh universiti. Jadi siapakah yang layak? Iaitu pelajar sepenuh masa. Bermaksud anda perlulah mendaftar penuh kursus sepenuh masa. Anda perlu mendaftar kursus sepenuh masa dan telah selesai membayar yuran pengajian dan yuran perkhidmatan kesihatan. Jadi bila anda dah selesai mendaftar, register dan buat bayaran, anda automatik dapat menikmati kemudahan ini sehinggalah di hujung akhir pengajian, iaitu selepas keputusan peperiksaan akhir disahkan oleh Senat. Jadi dalam skim ini saya ingin menjelaskanlah apakah yang dimaksudkan dengan terma-terma dalam skim ini, iaitu hospital dan klinik kerajaan ini meliputi semua hospital-hospital klinik kerajaan di seluruh Malaysia, termasuklah hospital universiti, Institut Jantung Negara dan hospital Angkatan Tentera. Manakala untuk hospital swasta ni adalah semua klinik dan hospital swasta, termasuklah private wing di hospital kerajaan atau hospital universiti. Yang ini kategori hospital swasta. Maksud pegawai perubatan universiti ni adalah semua pegawai perubatan di UiTM ni adalah pegawai perubatan yang bertauliah dan berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia yang dilantik oleh UiTM sendiri. Manakala pegawai perubatan swasta adalah pegawai perubatan yang mendaftar di bawah dengan Majlis Perubatan Malaysia yang berkhidmat dengan agensi-agensi swasta. Okey, untuk hak universiti ni saya ingin menerangkan bahawa pihak universiti UiTM berhak untuk menyemak dan mengesahkan status kesihatan pelajar berdasarkan bukti pemeriksaan yang anda kemukakan semasa pendaftaran kelak. Dan sekiranya kita mendapati ada perkara-perkara yang tidak jelas ataupun keraguan, pegawai perubatan universiti berhak untuk membatalkan pengesahan pelajar, dan pelajar perlu membuat semula pemeriksaan tersebut, dan ataupun pegawai perubatan universiti boleh melakukan semula pemeriksaan sekiranya perlu. Dan sekiranya anda didapati positif dadah melalui saringan random, sekiranya ada, automatik anda boleh digugurkan daripada menjadi pelajar UiTM. Okey, ini adalah pemeriksaan kesihatan yang mana semua pelajar yang akan mendaftar perlu menjalani pemeriksaan kesihatan melalui borang yang telah disediakan, yang anda telah download melalui website setelah anda setuju terima untuk menyambung pengajian di UiTM
di pusat asasi ini. So setelah anda print borang tersebut, anda perlulah buat pemeriksaan di mana-mana hospital atau klinik kerajaan, ataupun di hospital ataupun klinik kerajaan swasta. Boleh, kedua-duanya boleh. Walau bagaimanapun, kos pemeriksaan ini perlulah ditanggung sepenuhnya oleh pelajar dan tidak ditanggung oleh universiti. So sekiranya anda, ini adalah borang pemeriksaan kesihatan, iaitu borang C. So sekiranya anda download, inilah rupanya. Anda perlulah mengisi dan melengkapkan borang ini dan declare, membuat deklarasi penyakit. Sekiranya anda ada penyakit apa-apa yang sedang mendapatkan rawatan, anda boleh tick lah. Dan juga anda perlu tanda tangan di ruang yang disediakan. So ini pula adalah bahagian yang perlu diisi oleh pegawai perubatan yang memeriksa lah, sama ada hospital klinik kerajaan ataupun swasta. Termasuklah detail tekanan darah, berat badan dan pemeriksaan sistemik keseluruhan. Walau bagaimanapun, untuk pelajar pusat asasi, kita tidak perlu X-ray ataupun tidak perlu melakukan ujian darah. Kemudian, ini bahagian yang paling penting adalah di muka surat yang kelima ini, bahagian 6, anda kena pastikan doktor yang memeriksa anda perlulah tanda tangan dan cop rasmi pegawai perubatan, termasuk cop rasmi klinik. Dan mengesahkan adakah anda ni menghadapi apa-apa penyakit ataupun tidak menghadapi apa-apa penyakit. Okay. Untuk muka surat yang kelima ini, kita minta anda juga ambil gambar, screenshot ataupun ambil save PDF di muka surat ini, kerana anda perlu upload borang ini di dalam My Student Portal. Kemudian ada beberapa surat kebenaran yang perlu anda tanda tangani, sama ada oleh diri sendiri atau pewaris, iaitu kebenaran BIOS. Bagi pelajar yang usia bawah 18 tahun, perlulah waris perlu tanda tangan untuk kebenaran BIOS. Okey, untuk pemeriksaan kesihatan, sekiranya anda teliti pada senarai semak dokumen, anda perlu melaksanakan pemeriksaan kesihatan ini sebelum register, dan perlu memuat naik borang di bahagian muka surat 5 itu di Student My Portal melalui pautan yang disediakan dalam tempoh 1 bulan. Jadi walaupun tempoh 1 bulan, kita mahu pelajar memuat naik tu dengan awal. Pada hari pendaftaran tu, anda dah selesai muat naik, dan pihak klinik kesihatan akan membuat semakan lah sama ada anda dah muat naik ataupun tidak. Sekiranya anda gagal untuk memuat naik borang C tersebut di dalam link yang disediakan, boleh mengakibatkan keputusan peperiksaan anda disekat. So bagi mana-mana pelajar yang tidak ada kesempatan nak membuat pemeriksaan kesihatan kerana mungkin appointment hospital ataupun klinik yang pack, ataupun anda tidak sempat kerana disebabkan travelling, anda mempunyai tempoh sehingga 2 ke 3 minggu lah untuk melaksanakan pemeriksaan kesihatan. Anda juga boleh datang ke unit kesihatan untuk dibuat dengan kita dengan charge yang dikenakan. Okey, ini adalah tata cara bagaimana untuk memuat naik borang pemeriksaan kesihatan. Anda perlu, selepas anda mengaktifkan My Student Portal, anda perlu klik buka aplikasi My Student Portal dan klik pada ikon kesihatan. So dekat ikon kesihatan tu, anda klik pada ikon borang perubatan. So dekat dalam borang perubatan ni, anda perlulah mengisi maklumat seperti tinggi, berat dan pengesahan kesihatan. Klik sama ada anda tidak ada apa-apa penyakit. Sekiranya anda ada penyakit, anda klik apakah klik penyakit yang anda hidapi. Kemudian anda muat naik bahagian 6 muka surat 5 itu dan muat naik folder tersebut, muat naik file tersebut. Seterusnya tekan submit untuk memastikan borang ini selesai dihantar. Untuk peringatan, anda mempunyai 2 kali percubaan untuk memuat naik
borang ini. Sekiranya terdapat masalah, sila hubungi pusat kesihatan ataupun membuat aduan di unit iaitu di bahagian info teknologi. Yang ini kami akan berikan maklumat seterusnya di dalam Telegram ataupun website pusat asasi, ya. Okey. Seterusnya ada 2 borang yang untuk anda isi dan tanda tangan, iaitu borang kebenaran memberi maklumat kesihatan kepada UiTM dan juga waris pelajar. So ini perlulah anda isi. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan yuran perkhidmatan. Okey, untuk makluman, skim ini anda perlu membuat pembayaran sebanyak RM40 bagi setiap semester. Yuran ini sebenarnya dah termasuk dalam yuran keseluruhan lah. Okey, mengapa perlu bayar? Sebab ini memberikan anda akses untuk mendapatkan rawatan perubatan dan pergigian secara percuma sepanjang kampus pengajian, dan anda boleh buat bayaran terus melalui bendahari universiti semasa pendaftaran. Okey, untuk rawatan pesakit luar di unit kesihatan, so kita boleh anda boleh datang ke kita untuk mendapatkan rawatan berkaitan dengan penyakit-penyakit ringan, seperti demam ataupun masalah respiratory, batuk sesama, asma, berkaitan masalah perut, celik-belik, sakit perut, masalah period, masalah sakit-sakit otot, kecederaan-kecederaan ringan. So kita juga menyediakan ubat-ubatan dan juga rawatan-rawatan prosedur simple, seperti dressing, balutan, bandage, mungkin jahitan, suturing untuk simple-simple luka yang simple, dan sekiranya kita mendapati anda perlukan rawatan lanjut, contohnya pemeriksaan X-ray, kita akan rujuk anda ke hospital ataupun klinik kesihatan terdekat. Okey, untuk makluman anda, semua kaki tangan yang di unit kesihatan ini adalah profesional dan terlatih, dan anda boleh menikmati kemudahan ini sepanjang tempoh waktu operasi daripada pukul 8 hingga pukul 5 petang. So inilah waktu operasi kita setiap hari Isnin hingga Khamis 8 hingga 5 petang, dengan waktu rehatnya 1 hingga 2. Makanan untuk hari Jumaat, waktu rehatnya 12 suku hingga 2.45 petang. Manakala pada Sabtu, Ahad dan cuti umum kita tidak beroperasi. Okey, so bagaimanakah prosedur untuk anda mendapatkan rawatan? Anda boleh datang ke unit kesihatan dengan membawa kad pelajar. So lepas you dah register, staf kesihatan akan melaksanakan saringan ataupun triage dengan memeriksa tekanan darah, nadi dan juga suhu badan. Kemudian anda akan menjalani konsultasi dengan pegawai perubatan. Kemudian sekiranya ada rawatan, kita akan bagi rawatan ataupun pemeriksaan ujian darah pun kita boleh buat. Dan akhir sekali kita pengambilan ubat-ubatan di kaunter farmasi. Bagi kes-kes yang tidak boleh dirawat di unit kesihatan, kita akan rujuk ke hospital mengikut keperluan. Okey, selain daripada itu, anda juga berhak untuk mendapatkan kemudahan rawatan pergigian di UiTM, yang mana meliputi perkhidmatan cabutan tampalan, scaling atau rujukan hospital kerajaan. Dan untuk pergigian ni hanya dapat dinikmati di UiTM Shah Alam lah. Manakala di Dengkel kita tidak ada perkhidmatan ini. Perkhidmatan kita adalah rujukan ke klinik kesihatan kerajaan sahaja. Okey, untuk kecemasan kita hanya menjadikan kemudahan tu dalam tempoh masa waktu pejabat sahaja, iaitu pukul 8 sampai pukul 5 petang. Selepas waktu klinik, selepas waktu operasi, kes kecemasan ni akan diuruskan oleh pegawai pembangunan pelajar ataupun SRK lah. Anda boleh jadi pelajar, anda perlu kena pasti siapakah SRK yang bertugas bagi hari-hari tersebut, dan sekiranya anda perlu mendapatkan rawatan selepas waktu pejabat, anda minta bantuan pada SRK untuk hantar ke klinik ataupun hospital yang terdekat. Ambulans hanya semasa waktu pejabat sahaja.
Okey, untuk kes-kes yang macam mana dikategorikan sebagai kes kecemasan ni, contohnya lah ada kemalangan ataupun kecederaan yang serius, keadaan demam yang melampau lebih daripada 39-40 darjah Celsius, kes-kes kecemasan ataupun asma, serangan asma, pendarahan yang serius ataupun tidak sedarkan diri, ataupun mana-mana keadaan yang membahayakan diri sendiri ni adalah dikategorikan sebagai kes kecemasan. Jadi, sekiranya anda menghadapi keadaan-keadaan ini, segeralah datang ke unit kesihatan. Sekiranya anda tidak mampu datang, anda bolehlah hubungi kita supaya kita boleh hantar ambulans dengan paramedik untuk pergi kepada anda dan bawa ke klinik untuk dapatkan rawatan. So, ini adalah tata cara rujukan kes. Sekiranya kes-kes yang perlu dirujuk ke hospital kerajaan, selepas anda dapatkan rawatan di klinik kesihatan UiTM, pegawai perubatan akan keluarkan surat rujukan, kemudian satu surat jaminan guarantee letter akan dikeluarkan, dan seterusnya anda boleh pergi ke hospital kerajaan untuk mendapatkan rawatan. Surat jaminan ini adalah juga terpakai untuk kes-kes appointment, temujanji susulan di hospital kerajaan, kemasukan dan juga kemasukan ke hospital. So, anda boleh datang ke unit kesihatan untuk dapatkan GL ini lebih awal lah, mungkin dalam sekitar 2-3 minggu sebelum appointment, kerana tempoh sah surat jaminan ni adalah 1 bulan daripada tarikh yang dikeluarkan. Untuk kemasukan ward, pelajar UiTM layak untuk menikmati ward kelas kedua di hospital kerajaan. Manakala untuk Hospital Putrajaya, dia adalah ward kelas pertama, layak untuk katil bilik 4 katil. Jadi dengan surat jaminan ini, kos ataupun bayaran untuk rawatan di hospital akan ditanggung oleh universiti, meliputi kos pendaftaran, kemasukan ward, operasi, pengambilan darah dan juga ubat-ubatan. Okey, walau bagaimanapun, UiTM menetapkan had pembayaran rawatan ini untuk ada kadar-kadarnya, iaitu bagi pelajar pusat asasi yang dengan had tahunan iaitu 1 tahun, anda boleh menikmati sehingga RM5,000, maksimum sehingga RM5,000 sahaja. Sekiranya selepas ini anda sambung belajar di cawangan lain, contohnya diploma ataupun degree dengan 4 tahun pengajian, anda layak menikmati kemudahan sehingga RM15,000 bagi sepanjang tempoh pengajian. So, ini merangkumi mana-mana kos rawatan di hospital kerajaan sahajalah, termasuk universiti dengan IJN, yang tidak termasuk hospital swasta. Okey, sekiranya anda terpaksa mendahulukan pembayaran di hospital kerajaan, anda tak dapat GL, ataupun mungkin anda berada di luar kawasan, di kampung halaman, anda boleh membuat bayaran dahulu. Setelah kembali ke kampus, anda bawa resit itu yang daripada hospital dan serah kepada unit kesihatan. So, resit itu bawa dan kami pihak unit kesihatan akan proses dokumen untuk dihantar kepada pihak bendahari, dan pihak bendahari akan melaksanakan claim tersebut dan pembayaran melalui akaun pelajar. Okay. Untuk sijil cuti sakit, pihak unit kesihatan boleh mengeluarkan sijil cuti sakit kepada pelajar lah, dan berdasarkan kepada indikasi yang setelah dirawat oleh pegawai perubatan. Untuk sijil klinik swasta, pihak pegawai perubatan UiTM tidak boleh mengesahkanlah. Ini kerana MC swasta pun boleh diterima pakai, kerana pegawai perubatan di swasta juga adalah yang berdaftar di bawah Majlis Perubatan Malaysia. Walau bagaimanapun, untuk semasa peperiksaan, anda perlulah peraturan MC ini tertakluk pada peraturan akademik. Okey, bagi pengecualian rawatan ataupun rawatan yang tidak ditanggung oleh UiTM adalah seperti berikutlah.
apa-apa perbelanjaan rawatan di hospital swasta, alat ganti anggota seperti gigi palsu, corona bridge ataupun implan gigi untuk tujuan kosmetik kita tidak cover. Rawatan bertujuan kosmetik ataupun ritual, apa-apa rawatan imunisasi sama ada imunisasi biasa ataupun untuk travelling ke luar negara ataupun untuk wabak, tidak termasuk suntikan ATT lah. Untuk pemeriksaan kesihatan, medical check-up kita tak cover. Apa-apa perbelanjaan rawatan tradisional homeopati alternatif, untuk rawatan pencegahan kehamilan, kemandulan dan kesuburan, rawatan ataupun rawatan berkaitan dengan mengandung dan melahirkan anak, juga rawatan ortodontik sama ada di hospital kerajaan dan swasta juga tidak di cover, termasuk rawatan di luar negara. Okey, selesai berkenaan dengan skim kesihatan pelajar, saya akan terangkan juga berkenaan tabung kecemasan pelajar. Untuk makluman anda, kita ada satu tabung yang mana tabung ni tujuannya untuk membantu pelajar yang mengalami kemalangan ataupun kecederaan, atau untuk memberi kewangan kepada waris sekiranya berlaku kematian sepanjang tempoh pengajian. Jadi tabung ini akan kadarnya akan ditentukan oleh satu jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa tabung kecemasan, yang mana pihak unit kesihatan berperanan untuk mencadangkan nilainya mengikut kelayakan yang ditetapkan lah. Okay, maksimum cover bagi tabung kecemasan pelajar ni adalah sebanyak 10,000 bagi kes kematian dan 7,000 maksimum bagi setahun pengajian bagi lain-lain kecederaan. Jadi taklah semestinya anda dapat 7,000 ya. Mungkin ada beberapa percentage mengikut kemalangan ataupun kecederaan yang dialami. Contohnya seperti kehilangan panca indera mata, kehilangan tangan, kaki, retak ataupun patah tulang. Jadi ada nilai-nilai dan kadar-kadar yang ditetapkan. Okey, untuk sekiranya anda menghadapi kemalangan kecederaan dan anda mahu untuk memohon tabung kecemasan ini, anda bolehlah berhubung dengan unit kesihatan ataupun pihak hak ehwal pelajar. Okey, selain daripada itu, kemudahan yang disediakan di unit kesihatan, selain daripada ambulans UiTM, kita juga ada ujian makmal. Ujian makmal ini kita buat ujian simple sahajalah. Contohnya pengambilan darah bagi kita panggil full blood count untuk tengok adakah infection ataupun nak melihat kadar bacaan hemoglobin darah dan juga bacaan platelet. Juga kita ada ujian air kencing yang simple dan juga pengesanan denggi, COVID dan juga influenza lah. Bagi ujian yang lebih teliti ataupun lebih terperinci, maka biasanya kita akan rujuk ke hospital kerajaan ataupun klinik kerajaan. Bagi rujukan ke hospital ataupun klinik, anda boleh menggunakan ambulans UiTM sepanjang tempoh waktu operasi lah, waktu pejabat. Tapi selepas waktu pejabat, kita tidak cover lah. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan kesihatan mental. Okey, kesihatan mental ni pun banyak. Sekarang ni memang orang kata kesedaran dia dah tinggi dan kita pun mendapati pelajar-pelajar mempunyai cabaran dalam menghadapi situasi-situasi bila kita meningkat daripada transaksi daripada sekolah ke pelajar IPT. Jadi ada cabaran-cabaran yang mungkin anda hadapi ataupun kesulitan. Pihak UiTM kita sangatlah menitik beratkan kesihatan mental pelajar. Jadi sekiranya anda memerlukan bantuan, anda boleh dapatkan bantuan dan juga sesi kaunseling bersama dengan pihak kaunselor kita oleh di unit Kerjaya Kaunseling, dan juga anda juga boleh datang ke unit kesihatan. Sekiranya kita mendapati selepas kaunseling tu, kalau kita rasa memang ada keperluan untuk rujukan ke pakar psikiatrik, kita akan keluarkan surat rujukan lah. Dan kita ingin memberi penekanan bahawa kerahsiaan pesakit ni adalah keutamaan kita dan kita tidaklah memberitahu pada pihak-pihak yang tidak berkenaan, melainkan dengan kebenaran pesakit itu sendiri. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan berkaitan dengan kesedaran penyakit-penyakit yang biasa dihadapi di kampus. So, apa yang kita nak
supaya anda mempunyai kesedaran bagi melindungi diri sendiri dan juga melindungi kita keseluruhan komuniti di dalam kolej supaya tidak berlakunya wabak ataupun penyakit berjangkit yang berbahaya. So antara dua yang paling common sekali adalah penyakit demam denggi dan juga influenza. Jadi demam denggi ni saya percaya anda semua telah maklum. Sekiranya anda mempunyai gejala-gejala berkaitan demam tinggi, contohnya demam yang berpanjangan, sakit urat, sakit sendi, ruam-ruam pendarahan, cek bilik untayan terus, datanglah segera. Sekiranya demam lebih 3 hari, biasanya kita akan cek ujian darah lah. Sama juga dengan influenza, sekiranya anda ada gejala batuk sesama demam yang tinggi, datanglah dapatkan rawatan. Sebab kalau ada kita boleh bagi ubat-ubatan yang bersesuaian. Jadi sebab influenza ni sangat senang untuk merebak kerana di dalam bilik tu adalah padat dan ramai. Jadi senang untuk anda berjangkit antara satu sama lain. Okey, jadi apa peranan anda di dalam kolej? Pertama, jagalah kebersihan diri. Laksanakan hand hygiene, kerap cuci tangan dengan betul dengan menggunakan sabun ataupun menggunakan sanitizer. Lepas tu sekiranya ada batuk sesama, pakailah face mask melaksanakan etika batuk yang betul. Sekiranya ada batuk ke bersin, tutup pakai cover dengan tisu, buang di dalam tong sampah yang bertutup dan cuci tangan. Lepas tu pakailah face mask supaya anda tidak menyebabkan berjangkit dengan rakan-rakan yang lain. Bagi pencegahan denggi juga anda boleh melaksanakan aktiviti search and destroy. Pastikan tak ada takungan air di dalam bilik ataupun di sekitar kolej. Dan sekiranya ada, buanglah sampah-sampah, jagalah kebersihan di sekitar tempat kediaman anda. Seterusnya berkenaan dengan isyarat tubuh. Jadi sekiranya anda macam dah kenallah, perlu sentiasa jaga kesihatan diri, kenali isyarat tubuh yang sekiranya kita jatuh sakit ni kan, demam dah demam tak melebihi 3 hari, tak larat, sesak nafas atau batuk berpanjangan. So datanglah segera dapatkan rawatan. Jangan dah melarat, jangan tinggal sorang-sorang dalam bilik. Dan saya pun menasihati anda semua, prihatinlah sesama rakan-rakan satu bilik. Kita tidak mahulah jika ada rakan yang tak sihat, rakan sebilik tidak mengendahkan ataupun tidak memberi perhatian. Jadi sama-samalah jaga antara satu sama lain sepanjang anda di dalam pengajian pusat asasi ini. Okey, seterusnya saya sangatlah menyeru anda semua untuk pengambilan vaksinasi lah, sebab vaksinasi ini merupakan satu pertahanan yang terbaik untuk menentang wabak lah. Antara salah satunya adalah anda boleh mengambil vaksin influenza secara tahunan, memastikan anda dah selesai booster COVID-19, dan kalau macam ada berkaitan dengan pengendalian makanan, digalakkanlah untuk ambil vaksin typhoid. Okey, seterusnya etika di pusat kesihatan. Okey, sekiranya anda hadir ke unit kesihatan, pastikan bahawa kad pelajar ataupun kad temu janji. Hadir awal sebelum waktu pendaftaran ditutup. Berpakat hadir dengan pakaian yang sesuai, yang menutup yang mengikut tata cara ataupun sahsiah rupa diri UiTM, dan berikanlah maklumat dengan jujur mengenai sejarah kesihatan anda. Dan kurangkan pastikan telefon juga disenyapkan ataupun tidak membuat bising semasa anda mendapatkan rawatan, supaya tidak mengganggu ataupun memberi keselesaan kepada orang lain. Okey, asalnya ini sahaja taklimat saya pada hari ini. So saya dah di penghujung slide. Sekiranya anda ingin mempunyai pertanyaan ataupun ada kemusykilan, anda bolehlah hubungi unit kesihatan di talian 89245797, dan bagi kes-kes kecemasan anda boleh menghubungi 8781, dan saya juga listkan juga kontak-kontak nombor bagi staf-staf unit kesihatan.
Okey, itu saja daripada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian anda sepanjang taklimat ini. Dan selamat datang ke Pusat Asasi. Terima kasih.